Okey, kita pergi pada soalan yang ke-6. Jadual 2 menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan. So, kita dekat jadual 2 ni, kita ada pendapatan, kita ada perbelanjaan lah. Okey, Cikgu Yati dan Cikgu Ho. So, ada dua orang kat sini, Cikgu Yati dengan Cikgu Ho bagi bulan Mac. Okey, soalan dia nyatakan satu perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tetap ni yang wajib bayar setiap bulan lah. So, kalau kita tengok dekat sini Okey, gaji bersih, sewa diterima. Ni pendapatan So, dua ni dah pendapatan. So, ansuran kereta, ansuran pinjaman perumahan. So, yang ni ialah pendapatan tetap. Bukan perbelanjaan tetap. Pendapatan tetap perbelanjaan. Perbelanjaan. Perbelanjaan tetap. Okey, utility ni api dan air Api plus air. Okey, so insurans ni pun tetap juga ni. Ni tetap juga. Okey, so belanja dapur dengan petrol. Okey, petrol, makan dan minum ni, yang ni tidak tetap Yang tidak tetap. So, soalan dia satu perbelanjaan tetap. So, ansuran pinjaman kereta lah. So, ni jawapan pelajar. Ansuran pinjaman kereta. Okey, ataupun ansuran perumahan perumahan. Okey, tu cikgu jawab dulu lah. Okey, seterusnya. Dan soalan ni nak satu kita nyatakan satu saja. Okey, siapa yang mempunyai kedudukan kewangan yang lebih baik? So, antara Cikgu Yati dengan Cikgu Ho, mana yang lebih baik? Justifikasikan jawapan anda. So, kita kena kira aliran tunai dua-dua teranglah. So, cikgu kira aliran tunai Aliran tunai pelajar biasa guna formula dah. Aliran tunai sama dengan pendapatan tolak perbelanjaan. Ini formula dia. So, kita kira Cikgu Yati dululah. So, Cikgu Yati. Okey, so aliran tunai sama dengan, so pendapatan Cikgu Yati, cikgu kira dulu Cikgu Yati ni pendapatan dia. So, 5,300 tambah dengan 500 dulu. So, dekat sini 5,800. 5,800 tolak dengan perbelanjaan. So, perbelanjaan kena tambah semua lah. Kena tambah semua. Okey, so cikgu tambah kat sini 1,800, 1,700. Semua sekali kat sini lah. Yang biru tu. Okey, cikgu tambah siap-siap. Okey, so cikgu tambah 1,800 tambah dengan 1,700 tambah dengan 350. Okey, tambah dengan 500 dengan 380. So, 880 Okey, tambah dengan 900. Okey, 900. Okey, so dekat sini kita dapat perbelanjaan dia lah. So, cikgu tulis kat sini ni perbelanjaan dia. Okey, perbelanjaan Cikgu Yati berapa? 5,630. 5,630. So, kita tolaklah 5,630. Okey, so 5,800 tolak dengan jawapan kita tadi. So, dapat 170. So, ni aliran tunai positif Aliran tunai positif. Okey, kita nak compare dengan Cikgu Ho. So, cikgu kira, Cikgu Ho So, aliran tunai dia. Padan yang duduk. So, aliran tunai sama dengan pendapatan. So, kita kira pendapatan dia dulu kat sini. Jadi, berapa ribu ni. So, pendapatan dia 6,000. Okey, tolak dengan perbelanjaan Perbelanjaan yang ni semua kat sini. Okey, kita kira dekat bawah. So, 1,500 tambah dengan 1,350
tambah dengan 500 dengan 440, so 940 tambah dengan 480 tambah dengan 800. So 480 Okey. So tambah dengan 800. Okey, so kita dapat perbelanjaan dia 5070. Okey, so kita tolak 6,000 tolak dengan jawapan kita tadi, so dapat 930. So jawapan kita kat sini aliran tunai positif juga positif juga. Soalan dia siapa yang mempunyai kedudukan lebih baik? So cikgu Ho lah. Cikgu Ho. Bagi justifikasi, justifikasi ni aliran tunai positif. Positif lebih tinggi lebih tinggi. Okey, berbanding Cikgu Yati. So, sama sikit berbanding Cikgu Yati. Cikgu Yati. Okey, settle soalan yang ke-6. Okey, kita pergi pada soalan yang ke-7. Okey, Encik Amdan ingin membeli insurans kebakaran. So, soalan ni insurans kebakaran Nilai boleh insurans rumahnya 450,000. Deductible sebanyak 2,000. Dan polisi insurans kebakaran, peruntukan co-insurans. So, kita ada co-insurans 70%. Sekiranya Encik Hamdan menginsurans rumahnya pada harga 300,000, hitung bayaran pampasan. So, soalan ni dia nak cerita berkaitan dengan pampasan. Okay, kalau pampasan cikgu suka guna formula lah. Tapi sebelum tu cikgu nak recall balik. Okay, apa yang pelajar kena tahu? Yang pertama sekali co-insurans lah. Dia co-insurans ialah perkongsian. Perkongsian antara syarikat dan pemegang polisi holder. So, kalau disebut 70%, syarikat tanggung 70%, kita tanggung 30%. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, pelajar kena tahu juga ialah deductible lah. Okay, apa dia deductible? Cikgu bagi atas. Deductible ni ialah pemegang polisi bayar sebelum membuat tuntutan. Okay, sangat mudah soalan ni. Okay, so dua perkara pelajar kena tahulah. Soalan ni berkaitan dengan pampasan. Okay, cikgu tulis dulu formula pampasan. So, pampasan. Pelajar hafal formula ni. Pampasan ialah insurans yang dibeli. Okay, bahagi dengan insurans yang harus dibeli. Okay, darab dengan kerugian. Okay, tolak dengan deductible lah. Yang ni pelajar take note. Pelajar kena hafal soalan pampasan. Hafal formula pampasan macam ni. Baru senang kita nak jawab. Okay. Untuk soalan macam ni, kita just masuk nilai saja pelajar. So, pampasan. So, cikgu masuk nilai kat sini. Pampasan sama dengan insurans yang dibeli berapa? 300,000. Okey, bahagi dengan insurans yang harus dibeli. Yang harus dibeli ni pelajar kena cari dulu. Yang ni cikgu buat. Yang ni pelajar kena cari dululah. Okey, so cikgu buat kat sini. Insurans yang harus dibeli. Harus dibeli So, dibeli berapa? Co-insurans ni lah. 70%. Darab dengan nilai rumah dia 450,000. Okey, so berapa? Dekat sini kita dapat 31,500. 31,500. Bukan 31,500, 315,000. Yang ni yang harus dibeli. Tapi
Encik Hamdan ni dia tak ada duit. So, dia tak ada duit, dia hanya beli 300,000 saja. So, kena kira lah 315,000 darab dengan berapa kerugian dia? 47,000. Okey, tolak dengan deductible dia berapa? 2,000. Yang dekat sini pelajar just tekan kalkulator saja. Pelajar akan dapat jawapan. So, cikgu sharing. 42 4761.990. Okey, so settle soalan yang ketujuh. Okey, kita pergi pada soalan yang ke-8. Okey, Aizat memandu sejauh 130 kilometer dari Marang ke Besut. Membawa keluarganya bercuti. Jadual menunjukkan maklumat perjalanan. So, dekat sini maklumat perjalanan. So, dia bertolak pukul 8.15 pagi. Okey, sampai 8.40. Dia sarapan di Kuala Terengganu setelah mandu sejauh 20 kilometer. So, soalan ni graf jarak melawan masa. Maksudnya dia sampai kat sini. Ni perjalanan dia pukul 8.15. So, sampai kat sini 8.40. Okey, sampai 8.40. Lepas tu dia sarapan. Okey. Setelah memandu 20 kilometer. So, P ni ialah 20 lah. 20 kilometer. Okey, lepas tu dia break sekejap. Dia break berapa minit? 8.40 hingga 9.10. Okey, dan dia meneruskan perjalanan. So, kalau dia 8.40. Okey, 8.40 hingga pukul 9. Okey, 9. So, kat sini 20 minit lah. 20 minit. Okey, lepas tu sehingga 9.10. So, tambah lagi 10 minit. So, 30 minit. So, kalau kat sini 30 minit, kat sini 25, kat sini tambah lagi 30 minit. So, akan dapat 55. Okey, nyatakan nilai P dan Q. So, P kita tahu 20, Q kita tahu 55. Okey, dan dia teruskan perjalanan. Okey, dia meneruskan perjalanan ke Besut sejauh 110 kilometer. So, dekat sini dia sampai ke Besut 110 kilometer. Jadi, daripada 20 tambah 110 lah. Tambah 110, so 130 sampai 130 kat sini. Ni dia tambah 110. Okey, 110. So, dia sampai dekat sini. So, kita lengkapkan graf lah. Soalan ni minta kita lengkapkan graf. So, kita lengkapkan graf. Okey, seterusnya kalau dekat sini kita tengok. Kat sini satu markah. Kat sini satu markah dah. Kat sini pun satu markah juga. Dan kita lengkapkan graf satu markah. So, dia total tiga markah. Okey, seterusnya hitung laju purata dalam kilometer per jam. Okey, so kalau laju pelajar, kalau laju ialah jarak bahagi masa. Okey, kalau laju purata, so laju purata, ada perkataan purata mesti sama dengan jumlah jarak. Okey, bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa. So, jumlah jarak keseluruhan perjalanan. So, perjalanan dia daripada sini sampai ke sini. So, jarak dia ialah 30 kilometer. Bahagi dengan berapa total masa kat sini? Total masa kat sini 150. Cuma dekat sini dia nak kilometer per jam. Yang ni 150 ni minit. Jadi 150 mesti dibahagi dengan 60. Kita tukar daripada jam lah. Okey, kat sini pelajar boleh tekan kalkulator. Pelajar akan dapat jawapan dia. So, cikgu tulis jawapan dia. 50, 52. Senang kalau macam ni Ada formula masuk nilai ni satu markah ni. Jawapan akhir satu markah. Okey, kita pergi pada soalan nombor 9.
Okey, soalan trigo, rajah 4 ialah graf menunjukkan ketinggian pasang surut air. Okey, di sebuah teluk, situasi dapat dimodelkan oleh fungsi. So, ni model dia, ni fungsi dia lah. Okey, berdasarkan rajah 4, nyatakan amplitude A. Soalan ni nak amplitude A. Okey, dalam meter bagi graf fungsi tersebut. Okey, untuk soalan bab ni pelajar, cikgu selalu ingatkan pelajar, nombor 1 kita cari garis keseimbangan lah, garis keseimbangan. Garis keseimbangan ni ialah C lah. C, berapa nilai C? C dia mesti di tengah-tengah, garis keseimbangan dia. Okey, kalau soalan macam ni garis keseimbangan dia tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni. Okey, jadi jarak antara sini ke sini 6 lah. 6 So, jadi amplitude dia ialah 3. Kat sini 3, kat sini 3. So, amplitude dia diukur daripada garis keseimbangan. So, soalan ni untuk amplitude dia, berapa nilai amplitude? A dia ialah 3. Sangat mudah. Okey, bila dah dapat garis keseimbangan, nombor 2, cari A dan B. Ni je kaedah dia. Okey, seterusnya. Menggunakan persamaan fungsi. So, kita dah ada persamaan fungsi kat sini. Okey, hitung tinggi pasang surut air pada jam keempat. So, pada jam keempat. So, kita dah ada satu fungsi. Okey, fungsi dia Y sama dengan A ni kita dah dapat tadi. A ni kita masukkan dia lah. So, A dia ialah 3. 3 cos 15x tambah dengan 4. Okey, ni kita dah ada satu fungsi. Soalan dia hitung tinggi paras air pada jam keempat. So, kat sini kita tengok kat sini So, kat sini 6, kat sini 12. Kat sini 18. So, jarak dekat sini. So, jarak kat sini 6 lah. 6. Kat sini 6 jarak dia. Kat sini 6 jam. So, kat sini pun 6 jam. Dia nak jam yang keempat. So, kalau jam yang keempat, kita just ganti X dia ni. Ni sebenarnya nilai X ni kat sini ni. Nilai X ni. So, kita ambil X dia 4 kat sini lah. X dia 4. So, kita berapa ketinggian dia? So, ketinggian kita nak cari Y lah. Bermakna kita masuk dalam formula 3 cos 15 X. So, berapa? X 4. Tambah dengan 4. Pelajar just tekan kalkulator saja. So, akan dapat tinggi Y tu 5.5. Sangat mudah soalan ni. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang terakhir. Okey, akibat fasa bulan tertentu, keseluruhan graf pasang surut air tersebut telah menurun sebanyak 1 meter dari kedudukan asal. So, dia turun 1 meter daripada kedudukan asal. Tulis kembali persamaan graf fungsi yang baru. Okey, so dekat sini, apa yang kita nak faham ni? Akibat fasa bulan tertentu, keseluruhan graf pasang surut tersebut menurun sebanyak 1 meter daripada kedudukan asal. So, kalau dia turun 1 meter, kalau ikut pemahaman cikgu, 1 meter dari kedudukan asal. So, dia turun 1 meter. Dia turun ke bawah macam ni lah. Dia turun macam ni. 1 meter. Okey. So, dekat sini dia turun 1 meter. Jadi, kat sini kosong. Kat sini 6 lah. Kat sini 6. Tapi, kalau kita tengok balik, garis keseimbangan dia masih 3 So, 3 kat sini, 3 kat sini. So, amplitude dia tetap 3 lah. Okey, dan tempoh ayunan pun sama. Tempoh ayunan pun sama. Cuma sekarang ni amplitude dia berubah lah. Amplitude dia. Amplitude dia kan bukan amplitude. Garis keseimbangan dia kan ialah 3. C dia ialah 3. So kalau dia turun balik asal macam ni. So C dia garis keseimbangan dia ialah 3. Amplitude dia tetap. Amplitude dia tetap berapa ni? Tetap 3 juga. So kalau kita tulis balik fungsi dia. Y sama dengan 3 cos X tambah 3. So, berbeza dengan yang atas ni sikit lah. Beza sikit. Sebab dia punya paras air ni dia turun 1 meter.
Okey, so settle untuk soalan yang ke-9. Okey, cikgu nak pergi pada soalan yang ke-10. Soalan yang ke-10 ni soalan kebarangkalian lah. Okey, Raja 1 menunjukkan 2 kotak. So, kita ada kotak A dan kita ada kotak A 3 keping kad bernombor dan kotak B mengandungi 4 keping kad bernombor. So, dua-dua ada nombor. Sekeping kad dikeluarkan secara rawak dari setiap kotak bagi membentuk satu kad nombor 2 digit. Okey, dengan menyenaraikan. Soalan ni dia nak senaraikan. Semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa kad tersebut ialah nombor genap. So, sekarang ni kalau cikgu keluar, biasanya cikgu akan minta pelajar lukis gambar rajah pokok lah, senang. So, kalau kad pertama 4, okey, dan kotak yang kedua mungkin 41, 45, 46, 49. So, ni, okey, dan kalau kad yang pertama ambil 6, kad kedua pun sama juga. 1, 5, 6, 9. 1, 5, 6, 9. Ni ialah kesudahan dia lah. 41, okey, 45, 46, 49. Seterusnya 61, okey, 65, 66, 69. Okey, cuma dekat sini dia nak kod tersebut adalah nombor genap. Jadi bila kita ambil 2 digit, digit dia tu nombor genap. Okey, contoh dia kat sini, kalau cikgu ambil nombor genap mungkin 46 lah. Cikgu ambil kat sini Mungkin 46. Okey, mungkin 66. Okey, mungkin 96. So, soalan ni minta kita cari kebarangkalian. So, kebarangkalian peristiwa ni lah. Ni peristiwa ni cikgu andaikan peristiwa A lah, senang. Maksudnya peristiwa A, cari peristiwa A, peristiwa dapat dua-dua nombor genap ni sama dengan number of bilangan A bagi dengan number of ruang sampel. So, bilangan A ni ada berapa kat sini? 3. Bahagi dengan berapa ruang sampel selepas 6, 9. So, kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, 4 kali 3, 12 lah. 3/12. Nak kecil pun boleh, tak kecil pun boleh. Sebab kebarangkalian. So, akan dapat 1/4. Sangat mudah yang ni. Okey, seterusnya. Ni kod tersebut adalah nombor genap. Okey, seterusnya yang kedua. Soalan B. Hasil tambah digit-digit kad tersebut adalah nombor perdana. So, nombor perdana kita tahu. Cikgu list balik nombor perdana. So, cikgu kecilkan sikit lah. Okey, so nombor perdana ni ialah bermula dengan 2 lah. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. So, dia kata hasil tambah digit-digit dia ialah nombor perdana. Contoh macam ni. 4 tambah 1 dapat apa? Dapat 5. So, ialah nombor perdana lah. Untuk soalan B, cikgu list dulu. 4, 1. Lagi. 4 tambah 5, 9. 9 bukan nombor perdana. 4 tambah 6 pun bukan nombor perdana. 4 tambah 9, ya. 49. So, 13 ni nombor perdana. So, settle untuk yang 4. Yang 6, 6 tak boleh. 6 maksudnya 6 tambah 1, so dapat 7. Okey, ni ialah nombor perdana. 6, 1. So, 6 tambah 5, 11. Juga nombor perdana. 6 bukan, 6, 9 pun bukan. Seterusnya, 9 dengan 1 dapat 10. 9 dengan 5 dapat 14. 9, 6, 15. 9, 9, 18. So, nombor 9 tambah je dengan semua nombor tak dapat. So, ni ialah jawapan kita lah. Ni jawapan kita untuk B. Jadi, peristiwa B sama dengan bilangan peristiwa B bahagi dengan bilangan ruang sampel. Peristiwa B ada berapa kat sini? 4. So, 4/12. Ataupun boleh kecilkan 1/3. Sangat mudah soalan ni. Okey, settle soalan yang ke-10.